Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Nama saya Dafina Kaisarah dari SMK Sri Hartamas. Dalam rancangan pendidikan Malaysia, terdapat 5 ciri murid sejahtera yang dapat mencorakkan masa depan bangsa dan tanah air. Yang pertama, berilmu. Bukan sahaja mengejar angka di atas kertas pemeriksaan, tetapi juga menjadikan ilmu sebagai senjata membina tamadun yang gemilang. Kedua, beradab. Jiwa yang terpancar dengan akhlak mulia, integriti utuh dan kesantunan yang menjadi identiti unggul. Ketiga, berdaya tahan. Kekuatan untuk tidak tumbang, bahkan bangkit dengan lebih gagah setiap kali diuji cabaran. Keempat, berkeyakinan. Berani bersuara, berani memimpin dan yakin membawa perubahan demi negara kita. Kelima, berkemahiran. Keupayaan menguasai ilmu, teknologi dan kemahiran insannya bagi menepani dunia tanpa sempadan. Ingatlah, kita bukan sekadar murid di bilik darjah sahaja, tetapi kita merupakan generasi pemacu Malaysia masa hadapan. Sekian, terima kasih.